Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga Kuala Kangsar, terutamanya kepada pelajar Universiti Sultan Azlan Shah. Semoga semua dalam keadaan yang baik dan sihat. Untuk makluman semua, terutamanya kepada mahasiswa dan mahasiswa USAS, pada 13 dan 14 Mei minggu ini, iaitu pada hari Rabu dan Khamis, akan berlangsungnya Carnival My Agrosis Entrepreneurship 2026 yang dianjurkan oleh Kelab My Agrosis Universiti Sultan Azlan Shah. Dalam karnival ini terdapat pelbagai aktiviti menarik seperti pameran dan juga jualan. Tapi yang kami nak highlightkan di sini adalah penglibatan daripada pihak kami. Untuk makluman semua, kelab kami iaitu Kelab Taha turut serta dalam jualan sepanjang program ini berlangsung. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk mai singgah sama-sama dengan kawan-kawan. Antara menu yang menarik adalah Indomie, dade dan juga pepes ayam yang sangat lazat. Okey, apa yang menariknya, setiap pembelian di gerai kami, korang semua berpeluang untuk mendapatkan air percuma. Syaratnya mudah, hanya perlu membeli satu item dan bawa cawan atau botol air sendiri. Selain menjimatkan, kita juga dapat menjaga alam sekitar. Kami menjemput warga Kuala Kangsar dan pelajar USAS untuk datang memeriahkan karnival ini. Jangan lupa singgah ke gerai kami. Gerai kami buka sehingga jam 10 malam. Selain itu, COD juga tersedia daripada pukul 8 hingga 10 malam. Jumpa anda di sana. Okey, bye-bye.